When the days are golden, the cards all fold, and the saints we see are made of gold. Assalamualaikum dan hai semua. Saya Nadia Adnan. Saya Asri. Kami daripada Seksyen Landscape, Jabatan Pembangunan dan Pengurusan Fasiliti daripada USIM. Pada hari ini kita buat segmen DIY pokok hiasan iaitu terrarium. Okey, hari ini saya nak bawa anda semua masuk ke dalam satu dunia yang tenang, hijau dan penuh kreativiti, iaitu dunia terrarium. Okey, tapi bukan setakat nak cakap pasal hobi je ya guys, Sri? Ya, betul. Kami akan kupas dari A sampai Z. Sejarah dia, perbezaan dengan jenis bekas hiasan, jenis-jenis terrarium. Lepas tu sampai macam mana hobi ni boleh jadi terapi dan menjana pendapatan. Okey, hari ni kita akan buat DIY dan akan tunjukkan lebih detail lagi cara-cara membuat terrarium. Okey, jom ikut kami. Jom. Sebelum saya mulakan untuk segmen DIY kita pada pagi ini, saya akan terangkan macam mana asal-usul terrarium. Terrarium ni asalnya daripada kajian seorang ahli botani iaitu daripada British sekitar tahun 1800 tahun dahulu. Dia nak simpan serangga dalam balang kaca sebenarnya. Tapi secara tak sengaja tumbuhan tumbuh dalam tu. Beliau dapati balang kaca tu cipta mikro ekosistem yang sendiri. Cukup kelembapan, cukup stable dan suhu. Tiba-tiba terdapat pokok tumbuh dalam bekas kaca yang tertutup yang hampir bertahun-tahun lama dia. Itu adalah asal-usul terrarium. Lagi satu, terrarium ni terbahagi kepada dua, iaitu terrarium terbuka dan terrarium tertutup. Okey, terrarium terbuka dia menggunakan bekas kaca yang terbuka. Dia lebih kepada cactus, pokok-pokok yang tanpa menggunakan air yang lebih banyak dan mempunyai bekas yang mempunyai ruang rongga yang lebih kepada untuk udara. Kemudian dia mempunyai satu lagi iaitu terrarium tertutup yang lebih kepada moss, iaitu terrarium yang boleh dikatakan sentiasa tertutup dan mempunyai satu ekosistem di dalam bekas kaca tersebut. Hai. Hai Nadia. Ya. Oh, cantiklah. Dia punya ni terrarium. Saya nak tanyalah, antara terrarium, paludarium, vivarium dan akuarium. Kemungkinan orang luar keliru antara empat-empat benda tu. So boleh Nadia explain dia punya perbezaan antara empat-empat tu? Oh, okey. Ya, memang ramai orang keliru berkaitan dengan tiga benda ni, iaitu terrarium, paludarium dan vivarium, dan satu lagi aquarium. Ya, empat semua ya? Empat semua. Dia hujung dia memang rium-rium. Sebab kita kena tahu, kalau terrarium, terra adalah tumbuhan dan rium adalah bekas kaca. So, semua empat elemen tu tadi, dia menggunakan elemen bekas kaca. Dia kena lut sinar. Dia kena semua akan lut sinar. Oh, ni contoh bekas dia. Ni contoh-contoh bekas dia. Bekas kaca, dia hanya perlukan bekas kaca. Tapi janji lut sinar supaya pencahayaan boleh masuk. Saya akan terangkan perbezaan antara empat-empat yang jadi isu kekeliruan di antara terrarium, paludarium, vivarium dan aquarium. Okey, kita tahu akuarium tu adalah bekas kaca yang ada air dan juga ikan. Okey, dia sebagai hiasan yang mempunyai tumbuh-tumbuhan air, tumbuhan dalam air. Okey, terrarium dia adalah mini taman dalam bekas kaca. Fokus dia pada tumbuhan darat, iaitu dia tak ada air bertakung untuk terrarium. Sekarang ni kita akan terangkan berkaitan dengan terrarium. Okey, dia menggunakan pokok fern, Fittonia dan juga succulent. Okey, yang kedua adalah paludarium. Paludarium ni ada gabungan darat dan air. Okey, dia ada kawasan berair. Dalam bekas paludarium tu
dia ada kawasan berair macam kolam air. Dia sesuai untuk tumbuhan separa air dan haiwan. Haiwan air tu kecil macam ikan-ikan gapi, udang, itu adalah paludarium. Lagi satu vivarium. Vivarium. Pernah tengok tak vivarium? Kadang-kadang vivarium dekat shopping mall apa semua, dia ada satu ekosistem buatan yang lengkap. Dia ada haiwan, termasuk serangga, apa ni lagi, reptilia. So bekas dia lagi besar lah untuk vivarium. Kawasan dia lagi besar. Dia menggunakan serangga, reptilia dengan amfibia. Maksudnya ada katak yang kecil tu. Boleh letak buaya dalam tu lah. Itu tak boleh lah, tu besar sangat tu. Fokus pada habitat hidup haiwan dengan elemen air, darat, cahaya dan kemudaraan. Macam katak, cengkerik kita boleh letak dalam tu. Itu ya boleh. Itu dinamakan vivarium. Dia ada satu ekosistem dengan 4 elemen-elemen yang penting tu. So baru kehidupan haiwan tu semua boleh hidup. Itu beza dia. Lagi satu yang kita fokuskan sekarang ni adalah basic, iaitu terrarium, yang sangat mudah untuk semua golongan yang untuk menceburi dalam bidang terrarium ni, daripada golongan dewasa, kanak-kanak, lepas tu orang awam, pelajar dan juga golongan-golongan yang ada tekanan dalam empat dia punya jenis tu. Kenapa Nadia pilih terrarium? Tak pilih paludarium ataupun tak pilih akuarium? Okey. Ataupun vivarium. Kenapa pilih terrarium? Okey, terrarium ni sebenarnya dia lebih kepada mudah untuk semua golongan. So maksudnya saya pun boleh buat lah yang dia? Ya, boleh. Terrarium ni mudah untuk semua golongan. Bermaksud dia lebih kepada golongan tu macam saya cakap tadi, kepada kanak-kanak, daripada orang dewasa. Dia boleh aktiviti community dengan libat sama dengan masyarakat kan. So aktiviti tu semua boleh, kita boleh agak mudah lah. Kalau kita gunakan paludarium, maintenance agak tinggi. So kalau terrarium, dia ada air, dia ada tumbuhan hidup, so kena penjagaan dia lebih tinggi daripada terrarium. So kalau kita gunakan terrarium ni dia lebih kepada dekorasi. Dia lebih kepada creativity. Dan lebih kepada hobi. So daripada hobi tu sendiri kita boleh jadikan yang jadi penjana pendapatan. Okey. Okay Nadia, yang pasal perbezaan antara terrarium, paludarium, vivarium dan aquarium. So okeylah, penerangan tu agak jelas, saya pun boleh faham dan tak keliru sebenarnya. Okey, saya nak tanya, dah berapa lama Nadia berkecimpung dalam bidang terrarium ni? Okey, saya sebenarnya berkecimpung dalam bidang terrarium ni lebih daripada 8 tahun sebenarnya. Lama ya. Saya memang background daripada apa ni, kita landscape kan. Tapi lebih kepada hiasan terrarium ni di dalam bekas kaca. Saya pun bidang landscape juga, tapi saya more pada decoration rumah. Dalam rumah. Macam balang-balang kaca ni bukan tak berminat. Mungkin dia perlukan kata orang fokus, teliti kan. Dia lebih kepada fokus, teliti. Lepas tu dia mempunyai tahap kesabaran yang agak tinggi sebenarnya. Sebab kita menggunakan bekas kecil, nak tanam pun dengan bekas kecil. Contoh, saya berkecimpung dalam bidang terrarium ni, ianya bermula pada hobi sebenarnya. Daripada hobi saya minat saya memang suka tengok hutan, alam semula jadi. Kita sama dalam bidang yang sama, cuma minat kita masing-masing punya minat kan. So saya lebih kepada terrarium, dan bermulanya daripada terrarium, bermula pada hobi, saya boleh buat menjana pendapatan. Macam golongan yang saya buat, contohnya bengkel terrarium, saya akan memberi tarikan kepada mereka adalah golongan kanak-kanak. Antara banyak-banyak golongan tu kanak-kanak yang banyak berminat. Kanak-kanak, remaja, dewasa dan juga warga emas dan penggiat seni, iaitu untuk terapi. Contohnya kanak-kanak. Kanak-kanak ni dia menggunakan aktiviti belajar botani tau. Secara nasional lah. Kemudian remaja ataupun dewasa ni, orang dewasa ni, diorang boleh menggunakan projek kreatif dan konten yang menarik untuk media sosial. Lepas tu warga emas.
Kalau warga emas ni, boleh warga minat, emas ramai yang minat untuk terrarium ni sebab dia menggunakan hobi yang agak santai. Orang Pencen ni join ni sebab dia orang ada masa. Dia hobi dia santai. Yang tak perlukan ruang yang besar. Ya, betul. Lagi satu penggiat seni ni dan terapi dia. Terapi contohnya untuk kelegaan kita punya emosi. Yelah, kerja balik kita kerja satu hari pukul 8 sampai pukul 5 mungkin ada tekanan, stres. Bila balik rumah ada terrarium. Kita tengok terus hilang rasa tenang. Dia kena untuk kelegaan emosi ni. So saya kena buat satu lah nanti. Dan juga kita kena buat ekspresi kreatif. Di situ kita boleh luahkan kita punya drama. Maksudnya kita punya kreativiti tu. Dalam terrarium ni kita ada banyak-banyak cerita. Ada drama dia. Bila kita letak elemen-elemen yang ada cerita tu, dia jadi seperti diorama. So drama tu maksudnya pembuat saja yang tahu ke ataupun orang luar tengok dia boleh menghayati benda tu? Dia boleh menghayati benda tu daripada kreativiti dia sendiri, daripada ilham dia. Umpama macam lukisan lah, orang melukis kita tengok. Kita tengok, kita pun macam kreatifnya dia ni. Kreatifnya maksudnya dalam bekas kaca. Maksudnya yang masa buat terrarium tu, kalau masa tu kita mesti kena otak kita mesti free, fokus. Kalau kita berserabu boleh buat ke? Mungkin idea tak ada. Ini pada saya lah. Saya kalau nak buat terrarium ni lebih pada pukul 10 malam ke atas. Sampai subuh. Itu adalah saya punya terapi. Saya macam betul-betul fokus, tenang, emosi sambil dengar lagu, buat kita punya kreativiti. Kita curahkan kita punya kreativiti tu. Tak tidur malam ni sampai pagi. Kalau time santai, kalau kita time stress kita nak buat, benda tu tak jadi, nanti kita akan lagi marah. Sebab buat terrarium dalam bekas kecil sangat menguji kesabaran sebenarnya. Sebab kita menggunakan dia kecil kan. Kena pakai kanta kan. Kalau macam kalau macam peserta warga emas, dia mata pun tak berapa nak cantik kan. Mungkin kena pakai kanta. Barang kata kecil, nak letak batu ke, nak letak pasir ke apa, mungkin nak tanam pokok ke, nak tanam boleh jugalah kan? Sebenarnya. Boleh Boleh. Okey, saya akan perkenalkan barang-barang yang kita perlu buat. Yang paling penting adalah untuk buat terrarium adalah bekas kaca. Okey. Kenapa bekas kaca? Kenapa kita tak boleh guna bekas yang tertutup? Maksudnya berwarna lah. Tak boleh. Kita kena buat bekas kaca juga. Dia ada duduk sinar supaya pencahayaan boleh masuk ke dalam tumbuhan di dalam bekas kaca tersebut. So bekas kaca ni dia banyak jenis dia. Bekas kaca memang banyak jenis. Dia ada jenis yang terbuka. Terbuka ni sesuai untuk pokok kaktus. Sebab pokok kaktus ni dia tak suka air. So dia mengurangkan air. So lagi satu bekas kaca yang tertutup seperti ini. Ni kita memang biasalah untuk kita buat decoration. So ni maksudnya pokok-pokok khas untuk yang dalam. Ini pokok-pokok dalam balang kaca. Pokok-pokok yang khas untuk dalam bekas kaca. Lagi satu, bekas dia macam-macam bentuk ya. Dia ada bentuk silinder. Lepas tu ini adalah bentuk hexagon. Cantik tu. Yang ni kos tempahan khas lah sebenarnya. Okey. Selain daripada tu, bahan-bahan yang kita perlu ada adalah batu-batu kecil. Batu-batu kecil ni. Ni batu-batu kecil. Macam nak masak-masak ni bakal kecil-kecil. Kita ibarat macam kita zoom dekat masak. Ni batu ni memang mudah dapat di pasaran ya. Ya. Batu ni mudah di pasaran. Dia banyak color-color. Dia banyak color. Kita menggunakan pelbagai warna untuk kita buat perbezaan. Nak nampakkan dia punya seri dia tu. Warna. Okey. Macam-macam tekstur, macam-macam ada besar, ada kecil. Yang ni? Okey, ini adalah sphagnum moss, iaitu moss kering. Moss kering ni mana boleh dapat? Okey, semua bahan ni kebanyakannya kita mudah untuk dapat dekat nursery. Nursery banyak. Nursery ada jual lah ya, benda-benda macam ni. Lepas tu alatan dia yang paling penting adalah tweezer. Ini tweezer. Tweezer ni penyepit, tweezer, penyepit yang besar supaya mudah kalau kita menggunakan bekas yang agak besar, tinggi, so kita boleh guna yang besar lah. Tweezer dia ada dua jenis. Satu yang lebih kepada bengkok ni untuk kita memudahkan untuk menanam
Ruang sempit. Ruang sempit, dalam. Lagi satu yang biasalah yang kita guna freezer ni. Lagi satu adalah ini saya buat DIY. Menekan untuk meratakan tanah batu tanah. Satu brush. Brush pun ada. Brush ni untuk kita clearkan semua bahan-bahan kotor. Ini brush cat Brush cat. Ya, brush cat. Brush cat boleh. Janji brush lah untuk yang lukisan punya. Kemudian kita akan menggunakan elemen tanah. Ni tanah. Sejenis tanah. Dia ada dua jenis tanah. Satu tanah memang khas untuk buat terrarium. Satu lagi khas untuk pokok kaktus. Ni tanah yang ni hitam, tanah hitam. Tanah hitam. Kita akan campurkan dia. Okay. Dan sejenis yang penting sekali untuk moss terrarium, iaitu moss tertutup, terrarium tertutup adalah kita boleh juga guna lumut yang terdapat dekat pokok sawit, kawasan sawit. Tapi ini yang saya kalau pokok di sawit dia sejenis yang seperti ini. Tekstur dia lain ni. Tekstur dia lain. Ni daripada sawit. Dan yang ini saya yang diimport daripada Holland, iaitu moss ball. Import ni. Ni import daripada luar negara. Ini dalam Malaysia. Ni dalam Malaysia. Lain dia punya tekstur dia. Tekstur dia agak berbeza. Antara dua moss ni mana yang lebih tahan? Yang paling tahan mestilah moss daripada Holland. Ni daripada Holland sebenarnya. Sebab ini kita import sebab moss ni dia dah biasa dalam suasana cuaca Malaysia. Cuaca sejuk. Dekat Holland kan. Tapi bila kita masuk kat dalam terrarium ni, ini terrarium saya yang paling lama ni. Sangat lama sebenarnya. Dah berapa lama tu? 3 tahun. 3 tahun. Ni saya jaga dan saya tak jual lah yang ni. Okay. So kalau yang moss biasa ni juga boleh, tapi dia agak kuat sebenarnya. Dia kalau indoor dalam bekas kaca, ada masa dia tak berapa nak tahan lama. Kalau macam beginner lah, baru nak mula terrarium. So Nadia saja untuk guna moss yang mana satu? Kalau yang mahal, yang luar negara mungkin agak mahal. Ya, betul. Boleh tak kalau macam diorang nak guna yang biasa saja, yang macam dekat kelapa sawit? Kalau tak bukan dekat kelapa sawit pun kadang-kadang boleh mencuba. Kalau kita ambil moss di orang kata dekat di celah-celahan pokok kan, ada celah-celahan pokok dengan di tepi-tepi longkang pun boleh. Tapi sebenarnya moss tu tak sesuai di dalam bekas kaca. Tapi kalau nak mencuba, boleh lah. Boleh. Okey. Lain lagi? Yang lain lagi apa yang perlu ada lagi? Batu-batu pun ada ya? Batu-batu dan juga miniature. Miniature. Ini dia miniature ni. Miniature ni memang sesuai untuk kita buat last kali sebagai satu aksesori dan macam ada jalan cerita, ada drama dalam bekas kaca tu. Contohnya dekat yang saya telah siapkan ni, ini contoh yang dah siap. Saya ada buat satu cerita di mana ini merupakan di tepi waterfall. Ada jalan cerita lah di situ. Maknanya design tu bergantung pada permintaan lah nanti. Peminat akan beritahu dia nak design macam mana. Ya, betul. Sekarang ni kita akan mulakan segmen DIY kita, iaitu terrarium. Pertama sekali kita akan menggunakan bekas kaca. Bekas kaca. Ni yang paling kecil saya ada. Ni saya menggunakan yang basic terrarium. Setengah orang akan memerlukan sarung tangan glove. Pertama kali kita akan gunakan batu putih. Batu putih ni ya. Kita macam buat sesi masakan ya. Batu putih. Dia letak putih di bawah. Kita first letak batu putih dulu kat bawah. Banyak mana lah letak tu? 1 sendok, 2 sendok. Ikut kita punya ni lah, design lah. Ikut kita punya design. Kalau tidak pun kita ratakan. Dia nampak macam boleh lah. Nombor 2. Tambah lagi sikit. Secukup rasa. Betul lah macam masak-masak. Dia macam masak-masak sikit. Lepas tu kita akan ratakan dengan menggunakan tekan ni. Bagi dia rata. Bagi rata dan padat kan. Nanti orang akan tanya, kenapa kita gunakan batu dulu di bawah ni? Kenapa tak terus tanah je? Dia sangat penting sebab batu menggunakan ada ruang udara. Untuk pengudaraan lah. Untuk pengudaraan bagi tanah.
Kemudian kita akan menggunakan elemen moss. Moss dulu. Moss kering. Moss kering. Kenapa moss kering ni? Moss kering ni adalah sebagai elemen penapis. Penapis. Dia untuk penapis, kita kena perahkan dulu. Macam filter untuk tapis apa-apa ke bawah lah ya. Ya, supaya tanah tak masuk ke dalam bahagian ruang rongga udara. Okey. Oh, tebal juga. Agak tebal sikit lah. Dan dia boleh buat fungsi dia kelembapan. Okay. Untuk menyimpan air. Untuk menyimpan air supaya pokok ni. Sebab kita terrarium, kita sekarang ni kita buat terrarium tertutup. Terrarium tertutup ni dia kena sentiasa lembap. Yeah. Okay. Kemudian kita menggunakan elemen tanah. Tanah hitam ke yang mana? Merah? Selalunya saya akan menggunakan tanah. Ini tanah khas untuk terrarium. Kita akan saya kata dia seperti kita buat masakan. 2 sendok. Kita ikut kita punya size, kita punya design. Ini kira design atas dalam bayangan kepala lah ni. Ya. Okey. Dah cukup. Dia mudah je untuk buat terrarium ni sebenarnya. Dia menggunakan kita punya creativity. Agak simple. Tapi bagi saya yang dah biasa kan, benda ni simple untuk saya. Macam saya baru first time tengok. First time mungkin nampak macam ni lah, susah sikit. Nampak senang, tapi bila kita dah cuba buat tu nampak ada sikit agak kekok sikit lah. First time buat ya. Okay. Simple je. Dan ada 3 layer. Ada 3 layer. Contoh dia macam ni. Macam ni saya menggunakan 2 elemen batu yang berlainan warna untuk jadikan tone color. Okay, ada hierarchy. So dia nampak akan lebih lagi menarik lah. Yang ini saya menggunakan elemen 1 batu saja. Kenapa 1 batu je? Sebab kecil-kecil. Kecil lah. Okay. Di sini kita kurang sikit kita menggunakan tanah. So berus ni fungsi dia adalah untuk kita bersihkan bahagian dinding-dinding. Okay, bahagian dinding terrarium bekas kaca ni. Kalau tanah tu kita ubah tebal sikit pun tak ada masalah kan? Boleh. Kita kalau ini kita buat 360 darjah. Kalau kita nak buat satu muka sahaja macam ni, kalau macam ni kita katakan dia satu muka. Sebelah tinggi lah sebelah. Ya. Okey, contoh dia cuba tengok daripada belakang. Apa fungsinya akar? Akar-akar pokok-pokok tu tadi dia akan meninggalkan sehingga ke ikut batu-batu ni. Dia mencari air. Dia mencari air. Okey. Itu fungsi dia. So kita akan lepas tanah, tambahkan tanah sikit lagi. Kita buat sekarang ni kita buat untuk satu muka hadapan saja. Sebelah sajalah. Sebelah saja. Kita tak buat dua-dua. So kita akan tarik ke tepi. Kita akan condongkan dia sikit. Menggunakan sendok. Kita kena DIY, kita kena kreativiti lah. Kita sendiri. Pakai sudu pun boleh kan? Sudu boleh. Kalau tak ada sendok pakai sudu pun boleh. Ni pun sudu panjang ni. Sudu panjang tu saya DIY sendiri DIY tu. Pakai buluh je sambung-sambung. Okay, so ini kita gunakan. So kita nampak dah. Dia seperti berbukit. Kita buat pandangan satu muka sahaja. Okey. Kemudian kita kena fikir pokok apa yang kita nak taruh. Kita nak letak. Balang kecil, so kena cari pokok yang kecil lah. Pokok yang kecil. Itu yang kita banyak menggunakan. Kebanyakannya terrarium ni kita gunakan Fittonia. Ini pokok ni nama dia Fittonia. Okey. Fittonia. So pokok ni kalau dekat nasi memang dijual. Ya, ada jual pokok ni. Pokok ni kita kalau macam ni satu pokok anggaran berapa ringgit harga dia? Satu pokok anggaran dalam 12 ke 13 ringgit ke 15 ringgit satu pokok. Satu pokok ni boleh pecah-pecah dia punya. Boleh pecah-pecah. Nanti saya akan pecahkanlah pokok ni. Dan kemudian kita akan pilih batu untuk kita buat decoration. Boleh dekorasi. Batu. Batu. Pemilihan batu mengikut desain batu sendirilah. Kita nak buat letak kat mana, kita nak letak kat tepi ke. Banyak jenis batu-batu ni. Batu-batu ni pun boleh ada jual juga batu-batu ni. Batu ada jual. Kadang-kadang batu-batu ni kita boleh kutip tepi-tepi tepi-tepi jalan di sungai. Kebanyakannya saya ambil di sungai ataupun
Saya ni ada peminat pergi hiking ke. Peminat hiking boleh cari batu. Boleh ambil batu cantik. Okey, kemudian kita letakkan batu untuk hiasan. Batu tu letak macam tu je. Kita letak macam tu je. Dia tak jatuh je. Tak, sebab kita dah tekankan dia. Sikitlah. Okey, macam ni. Okey, kemudian kita akan pilih pokok. Iaitu pokok, kita pilih pokok Fittonia. Fittonia ni macam-macam colour. So colour ni akan naikkan seri dia, naikkan hiasan dia. Warna merah pun boleh, warna ni pun boleh, hijau banyak boleh, banyak colour. Kenapa Fittonia? Orang cakap kenapa tak boleh ke pokok lain? Boleh sebenarnya. Disebabkan bekas ni kecil, kita menggunakan pokok yang lambat dia punya pembesaran dia. Contohnya bonsai. Ada bonsai yang kita boleh guna untuk buat terrarium tertutup ni. Dan ini juga adalah pokok Podocarpus. Yang kecil punya. Tapi kita nak letak kat dalam bekas ni tak muat. Dia mungkin boleh guna dalam bekas yang agak besar. So bekas-bekas ni kecil je. Contoh kita nak buka Fittonia ni, kita buka dia seperti ni. Untuk tarik ya. Kita tarik. Okey. Kita pecahkan dia punya ni. Kita pecahkan. Kita ambil satu je pokok. Maksudnya satu pasu ni boleh mungkin dapat 2-3. Dapat 2-3 mengikut kita punya dekorasi lah. So kita boleh letak balik. Dekat sini. Macam ni. Okey. Dia dah siap akar dia. Kita dah gumpal dia jadi macam kokedama. Kita bulatkan dia. Okey. So sekarang ni inilah fungsi untuk tweezer ni, penyepit yang agak bengkok ni, supaya kita boleh buat lubang. Lubang penanaman. Dia pun ada lubang penanaman. Dia fungsi dia macam cangkul jugalah. Dia macam tanam pokok dekat tanah jugalah, dekat luar kawasan. Ya, di luar kawasan. So kita menggunakan penyepit ni. Kita letakkan di dalam lubang tu. Tapi kita kena tengok pokok pun ada muka tau. So kita kena pusingkan. Kita masukkan dekat lubang yang kita buat tadi. So kita menggunakan pula tweezer yang straight. Nampak benda dah siap, okey? Kita dah letak dah pokok dia. So sekarang kemudian kita akan letak moss. Kemudian kita akan letak moss. Bagi nampak lagi cantik. Okey, nak guna moss mana Sri? Kalau Sri minat. Kita boleh guna moss luar negara. Luar negara moss mahal sikit kan? Moss mahal, nampak lagi cantik. Okey, kita guna moss ni dari cara dia. Kita kena ambil dia. Tarik macam tu je. Tarik dia. Dia ada akar dia. Tebal juga moss dia. Kita kena bersihkan moss ni. Kita kepitkan. Buang dia punya. Ini cara dia. Yang mati-mati, yang kering-kering tu ya. Ya. Kemudian kita akan tanam terus. Letak macam tu. Dia akar dia tak perlu ada pun sangat. Sebab nanti dia boleh hidup sendiri. Dia survive dalam bekas kaca tu. Kita gunakan penyepit. Kita dah hampir siap sebenarnya. Nampak simple je. Bahagian atas dia punya moss, bawah dia boleh kita mengikut kita punya dekorasi. Bawah ni kita maksudnya bahagian atas pun boleh letak, bahagian bawah pun boleh letak. Ya, boleh. Tapi kita nak buat bahagian atas, sebab bawah tu kita nak gunakan elemen batu-batu. Batu-batu. Ya. Okey. Kalau kita nak tambah moss lagi pun boleh, kita guna moss Malaysia.
Batu biru. Batu biru lah. Contoh macam nampak elemen air. Dia agak teliti sebenarnya. So benda-benda yang agak kecil ni itulah. Okey. Nampak ya. So ni kita letak Batu halus sikit. batu halus. Putih. Ada putih. Kita campur lah dia punya campur dua warna. supaya nampak dekorasi tu. Nampak dia punya naik dia punya seri dia. Dah siap sebenarnya. Dah siap ni? Dah siap kan? Dah siap. Cuma kita kena spray dan bersihkan bahagian tepi. Okey, kita bersihkan dulu bahagian Gunakan tepi berus dia. kecil. Gunakan berus kecil. Sekarang ni dah siap. Dah siap. Satu dah siap. Simple tapi cantik. Simple. Dan tengok Menarik, kita menarik. tengok macam senang je. Senang je tapi senang je. itulah. Bagi yang pro mungkin nampak senang macam kami baru nak mula Baru nak ni mula mungkin beginner mungkin susah agak sikit. Agak susah ni lah. sebab cara nak memegang tweezer tu macam agak kekok sikit okey. Oh, Okey, lepas kita siap, okey, boleh saya tengok? Oh, dah cantik siap. nampak Nampak simple. Simple. Sebab bekas dia kecil. Kalau kita menggunakan bekas yang besar, so macam-macam idea, macam-macam kita punya jalan cerita, drama, kita boleh buat kat dalam masuk ke bekas dalam kaca. ni. Oh. So lepas kita siap, kita kena spray. Kita spray dekat bahagian dinding. Banyak mana nak spray tu? Banyak mana pun boleh. Tak kisah. Dia tak kisah. Tapi sampai nampak basah. Belakang dia nampak basah. Tanah-tanah tu nampak basah sikit. Okey. Nampak simple kan? So kita dah siap satu terrarium yang kecil. Mini terrarium. Ini basic. Ini untuk basic asas terrarium. lah. Asas. Kalau saya kita buat untuk mengajar bagi yang beginner first time nak buat, kita akan menggunakan bekas yang kecil macam besar ni lah. spray. Dan Lepas spray tu kita perlu tutup. lepas spray kita akan lap pula kat cermin dia. Cara lap dia kita akan gulungkan tisu. Guna tisu. Menggunakan kita punya penyepit ni tadi. Penyepit juga. Kita akan gulungkan macam ni. Ni cara kita nak bersihkan dinding dinding kaca. bekas kaca ni ya. Ni cara dia. Kita boleh tambah miniature. Ini dinamakan miniature. Kita tengok kesesuaian dengan bekas kaca tu. Kalau bekas ni kecil, kita boleh guna yang elemen yang kecil ni. Contohnya letaklah apa burung ke kan. Kalau kita nak letak kat dalam, tak muat, kita letak kat bawah. kat bawah. Bisa. Kita tak sesuai. Tak sesuai, kita letak kat atas. Kat atas. Kita macam ni. Kat atas. Lepas tu tutup. Allah. Okey. Dah siap. Dah siap satu. Nampak mudah kan? Okey, kita dah siap satu mini terrarium. Wah, nampak cantik dan menarik. So, boleh kongsi tak macam mana cara-cara penjagaan dia? Sebab ada orang kata susah nak jaga terrarium ni. Sebab supaya macam pokok dekat luar, kalau tak jaga akan mati. Sama juga yang ni. Sama juga konsep. Boleh bagi terangkan. Mana-mana terrarium ataupun mana-mana benda hidup, iaitu contohnya pokok sama air di luar ataupun di dalam bekas kaca ke, satu benda yang dia kena ada adalah air. Siram. Siram. Itu benda yang paling wajib nak benda hidup. Okey. Contoh dalam terrarium, yang tertutup ni, wap air daripada transpirasi akan terkumpul proses di perpuluhan dinding kaca.
proses perpuluhan apa ni? Perpuluhan. Perpuluhan. Peluh yang daripada pokok. Pokok ni akar dia akan menyerap. Akan menyerap air sehingga ke batang pokok dan hingga ke daun. Dan daun-daun tersebut akan mengeluarkan ada liang-liang rongga akan mengeluarkan air kat di bawah daun. Dan daun itu akan keluarkan air ibarat macam hujan lah, mini hujan dalam bekas kaca ni. So kita akan tengok dalam bekas-bekas kaca terarium tertutup ni dia beruap. Dia akan beruap. Ini adalah proses ekosistem dia lah. Okey. Satu lagi adalah cahaya. Cahaya tu masuk melalui kaca. Itu kita perlukan bekas kaca yang putih. Maksudnya kita kena letak kawasan yang bercahaya ataupun boleh letak dalam bilik tak bercahaya? Dia kena letak dalam bilik dan dia tak boleh kena direct sunlight. Tak boleh direct sunlight. Nanti terlampau panas, pokok yang macam Fitonia ni akan melecur. Tak boleh tahan. Sebab dia tak tahan dengan cahaya panas. Matahari. Direct matahari tak boleh lah. Tak boleh. Dia kena satu pencahayaan macam lampu LED. Lampu LED memang sesuai untuk buat terrarium. Okey. Daun tumbuhan ni dia serap cahaya. Dia menggunakan pigmen klorofil. Lepas tu air dari tanah akan diserap daripada akar. Macam saya cakap tadi, proses perpuluhan tu. Apa lagi? Tindak balas kimia dia contohnya dalam sel daun, cahaya matahari akan digunakan untuk gabungan air, karbon dioksida untuk menjadi glukosa dan untuk makanan dan tumbuhan. So apabila dia sedut oksigen, dia oksigen dilepaskan ke udara, duduk dalam bekas tu, itu akan proses ekosistem dalam bekas kaca tu. So sekarang ni proses dia kita tak perlu siram selalu untuk penjagaan dia, kita tak perlu siram selalu. Bukan hari-hari, tak perlu hari-hari sebab dia ada proses dia. Ekosistem dalam tu kan yang saya terangkan tadi, ada karbon dioksida, perpuluhan daripada pokok tu sendiri. Normally biasa berapa lama? Seminggu sekali, 2 minggu sekali? Kalau boleh macam 2 minggu sekali je kita 2 minggu sekali spray. Sebab kalau dah nampak air dah tak ada, dah kering uap dah tak ada, so kita kena spray. Indikator dia kita tengok kat belakang. Kita kena tengok dekat bahagian belakang ni. So bahagian belakang ni kalau dah kering kita spray. Kalau kering kita spray. Sebab kalau dah tak ada uap-uap air sangat, maksudnya kita kena spray dah. Dia punya penutup ni perlu buka tak? Perlu untuk udara. Dah seminggu sekali. Seminggu sekali kita buka. Buka tu berapa lama kita buka? Sejam. Maksudnya selepas sejam tu kita tutup balik. Ya, kita tutup balik. Dan kalau boleh kita ada satu lampu kalau kita letak dalam rumah ataupun bagi cahaya masuk, bagi cahaya lah. Lampu LED tu berfungsi sebagai cahaya matahari. Cahaya matahari, pengganti cahaya matahari. Cahaya matahari. Okey. Okey, selepas siram apa lagi yang perlu lepas siram kita akan letak di bahagian hiasan dan sebagai fungsi hiasan. Hiasan dalaman Kalau dari segi penjagaan selain siram apa lagi? Macam pembajaan ada ke untuk terrarium ni? Tak perlu. Terrarium ni kita tak perlu pembajaan. Tak perlu baja. Kita tak perlu tahu sebab tanah yang kita guna ni. Tanah yang kita guna dan daun-daun yang mati tu. Daun-daun yang mati itulah proses pembajaan dia. Kita tak perlu taruh baja sebab kita kena tahu. Kita nak tanam terrarium dalam bekas kaca ni tak perlu untuk pokok tu subur dengan cepat, membesar dengan cepat. Kita macam nak bantukan dia lah. Nak membantu dia. Sekadar dia hiasan, lambat membesar. Dan apabila pokok tu dah tumbuh pucuk apa semua, kalau terlampau besar, kita boleh trimkan. Boleh trim. Macam moss tu boleh trim. Moss pun boleh trim. Nanti dia akan tumbuh balik. Cuma dia bezanya dia duduk di dalam bekas kaca. Mungkin suka sikit lah kita nak trim kan. Mungkin kena ada pelatang yang sesuai lah nanti untuk trim, untuk gunting semua kan. Okey. Baiklah. Kita pun sekarang dah sampai ke penghujung rancangan ya Sri. Dah sampai dah penghujung rancangan segmen DIY pokok hiasan iaitu terrarium. So sekarang ni secara kesimpulannya saya berharap apa yang kami terangkan dan mendapat manfaat kepada semua golongan, iaitu walaupun kepada warga USIM, kanak-kanak, orang luar, orang awam, pelajar dan juga semua penonton lah. Kepada semua penonton. Kami buat kali yang terakhir kami mengucapkan selamat ulang tahun USIM yang ke-25 tahun. Okey, itu saja. Jumpa lagi. Terima kasih. Bye.
DJPPF. Saya tahu saya lupa nama sahabat ni. JPPF apa nama dia? Nadia. Terrarium kan? Okey. Di DJPPF. Nadia ada kat sini Nadia. Nadia tak ada di atas. Okey, DJPPF Nadia. Saya tahu dia pandai buat terrarium. Di samping dia bila hakikinya sebagai seorang staff kita di JPPF, tetapi dia juga adalah seorang yang sangat mahir membuat terrarium. So that is talent. Why don't we use this kind of talents? So oleh itu, saya meminta bahagian sumber manusia untuk mengkaji konsep ini. Dan task force ditubuhkan dan diketuai oleh Ketua Bahagian Sumber Manusia, Cik Nasrul. Okay. So Encik Nasrul akan mengetuai task force ini. Dan saya mohon dikaji konsep ini dan mohon dilaporkan dalam masa sebulan bahawa Engkau